Hello guys, what's up? Happy weekend everyone. Bersama dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. Wagwan guys, 97.6 setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Yaza, konnichiwa. Alhamdulillah. Salah. Oh, bukan apa khabar tu? Bukan. Alamak, kita ni orang biasa-biasa. Aduh, sorry lah Kita travel tak pakai pasport. Aduh. Best ke? Best ke? Alhamdulillah, seronok jugalah tengok orang kata culture luar. Sekarang musim apa? Sana dekat Jepun sekarang ni tengah musim spring. Spring. Oh ya, yes. Melantun-lantun tapi panas sikit Dia macam nak ke spring, lepas tu nak ke summer. Tak sama macam kita? Tak sama. Kita lain. Aduh, bestnya merantau-rantau. So selamat kembali lah. Terima kasih. Kalau terima kasih. Lupalah. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Tu mood kerja balik lah Fokus kerja. Fokus lah balik sebab ini ada dundum cak lah orang kata. Ayu memang rindu nak dundun cak. Minggu lepas kat Jepun Ayu dundun cak seorang. Dundun cak juga Boleh Yes. So malam ni Han bawa seorang artis. Dia biasa juga dengan kita. Tapi malam ni dia nak promo album. Dengan cerita dia ada Good Life. It's a good life. Kita bersama dengan K-Man. Cuma nak family aku ada. Good life, good life. Yazzer K-Man in the building. Yo, what's up? Hello, what's up? What's up Hot FM? Alhamdulillah, apa khabar? What's up Han? Sihat brother? Sihat, Alhamdulillah. Ya, K-Man dengan album terbaru sebenarnya. Iaitu album Rough Love. Rough Love. Yes, yang sudah pun berada di semua digital platform kan? Yep. Betul. Bagi kita mau nak tanya apa khabar brother? Okey, khabar baik. Bukan baru lah, album ni dah keluar masa Februari lalu, masa Valentine's Day. Berjudul Rough Love. Rough tu ejaan dia RAF. Sama dengan nama anakku, Andre Ruff. So baby workplay dia Rough Love keluar on Valentine's Day sebab anak dah bercinta? Belum. Okay. Hidup ni memang rough lah. Banyak yang couple yang going through rough love lah. So untuk orang-orang yang ada rough love waktu Valentine's So Day, itulah sebenarnya kita nak borak hari ni. Malam ni kita nak borak sebab konsep album yang sangat-sangat menarik. Tapi itu semua kejap lagi guys. Yes, jadi stay tune untuk itu. Hot FM masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Yazzer mau turun aplikasi Audio Plus, download percuma dekat App Store ataupun Google Play Store. Yang mana untuk jam ni bersama dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. Yap. Setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Yap. Dan untuk jam ni kita bersama dengan K-Man. Cuma nak family aku ada. Good life, good life. We got K-Man in the building, y'all. What's up, K-Man? What's up? Dengan album terbarunya Rough Love yang kini sudah pun berada di semua digital platform. So kita nak borak tentang salah satu lagu yang hadir dalam album ni bro. Iaitu lagu Good Life. Betul, Good Life. So Good Life ni saya tuju kepada family saya lah. Saya selalu bawa anak saya pergi travel, pergi holiday. Tu mostly matlamat saya lah dalam hidup ni. Ya, betul. Dia macam nak sebarkan orang kata kasih sayang. Ya, betul. Ya, bila saya dengar konsep ni juga, bila cerita pasal album ni macam wow, ini adalah satu konsep yang amat positif. Tentang cinta juga. Yep. It's based, semua lagu ni banyak tentang cinta tapi cinta dia ke arah yang lain. Betul. Setiap lagu ada story dia lah. So album ni ada berapa track bro? Semuanya ada 7 track. 7 track. So Betul. Good Life ni track yang ke? Track yang kedua Good Life ni. Dan album ni fully produced by Guard. God. Mungkin itu adalah yang menjawab teka-teki saya dalam lagu Good Life ni. Betul. First tu adalah suara Guard betul? Betul, dia ada layer suara dia juga. Mesti, of course. And one of the song ada feature dia juga. Ada feature? Ada. Dalam lagu Jumaat Sabtu. Nama tajuk lagu tu Jumaat Sabtu. Oh ya guys, sebab malam ni malam Sabtu. Dia punya reason dia Jumaat Sabtu sebab lagu ni pasal kisah perempuan yang mencari cinta pada weekend je. So Jumaat Sabtu je weekend. Ahad tu dia dah kena balik rumah sebab esok tu dia ada kerja lah Monday. Ya. Takut yang ini takut sikit. Adakah ini real life experience? Kejap lagi kita tanya dia lah. Mungkin ini pernah berlaku kepadanya. Tak, sekarang ni takkan nak couple. Couple jom Jumaat Sabtu break.
Kita nak kena tahu, mungkin dia pernah berlaku lah. Kita tanya kejap lagi. Okay, tak apa guys. Stay tune. Kalau korang tak faham, Ayu pun sama tak faham. Hot FM masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Ya, kepada anda yang berada di sekitar area Lembah Kelang, dengarkan Hot FM 97.6. Dan untuk jam ni bersama dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. Ya guys, setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memainkan lagu hip hop selama 1 jam. Yap. Dan untuk jam ni kita bawakan K-Man. Cuma nak family aku ada good life. Ya, we got K-Man dengan album terbarunya Rough Love yang kini sudah pun berada di semua digital platform. Yap. Dan tadi kan sebenarnya Rough tu inspired daripada nama anaknya. Yes. Andre Ruff. Andre. Sudah. Andre itu daripada mana inspire nama? Wow. Andre masa kecil-kecil dulu aku ada kakak aku suka kacau, aku dia cakap Andre bye ba. So, apa maksudnya? Dia from the cartoon dulu lah. But I forgot nama cartoon tu. Wow, sweet perjalanan kau memang recall daripada kecil kau. So kau letak dekat anak kau, ini lagu ni pun kau letak nama. Wow. Mungkin lepas ni kalau ada dia terdengar hype Eba. Okay, boleh. Aduh, so kita tadi dah borak sikit pasal Good Life tu, and kita ada borak tentang lagu yang awak feature dengan Gad. Jumaat Sabtu betul. Lagu tentang apa tu? Lagu tu pasal cinta express lah. Pasal seorang perempuan yang dia bila weekend je dia akan keluar hunting mencari cinta, betul. Tapi hanya untuk weekend je. Dia macam tak nak komitmen lah. Sebab weekday dia busy no. Dia 9 to 5. Ada presentation lah, ada proposal nak kena siap Sekejap, kenapa Han macam cakap based on experience? Tak. Jangan kaitkan Han dengan benda-benda ni dah. Han tak boleh dah. Tapi benda ni tak ada spesifik orang pun. Dia general lah. Memang tak ada kena-mengena dengan awak lah. Tak ada, sebab saya dah kahwin dah, saya seorang yang setia. Wow. Kan? Tak boleh kena-mengena juga kan? Tak boleh juga. Tak, kenapa I rasa macam korang berdua ni macam takut-takut? Sekarang ni Han baru faham lah arti takut tu kan. Rimau lah. Serius lah? Takut lah. Takut sangat lah. Han sekarang lebih kepada menjaga kata-kata. Sebab benda boleh jadi isu nak. Benda apa yang kita borak ni takut kena tidur luar. Tidur luar. Tapi kita survivor. Boleh mana-mana. Serius lah, ini pun dah salah ni kata-kata ni. Cuma takut tak ada dinner balik. Okay guys, itulah berkaitan dengan Jumaat Sabtu. So lepas ni ada ke nak buat Sabtu Ahad? Boleh Sabtu Ahad overtime. Awak macam-macam ada dalam kepala awak. Awak memang plan awak bagus lah ni. Hari-hari keluar lagu lah macam ni. Okay guys, banyak benda kita nak borak dengan K-Man. Jadi stay tune Hot FM. Masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Yazir masih lagi kekal bersama dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. 97.6 setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Yap. Dan untuk jam ni kita bawakan K-Man. Cuma nak family aku ada good life. Lagu ni dah melekat kan dengan album terbarunya iaitu Rough Love yang kini sudah pun berada di semua digital platform. Betul. Yes, so kita dah borak tentang album ni, intipati album yang ada 7 track, lagu yang asasnya untuk family, tentang kekeluargaan, tentang cinta juga, but it's a mature love. Betul. Yes, it's a reality love. Tidak semuanya orang kata apa. Jaga-jaga Han, jangan lebih sangat. Tak apalah, kita skip terus lah. Sebenarnya Han nak tanya untuk album ni sendiri, ada tak showcase yang maybe K-Man tengah nak buat sekarang ni? Ada, tapi lambat lagi pada bulan Julai kita collab dengan MSE Movement. Tak. Syarat tu Tuan H. Okay. So lepas tu esok pada hari Ahad 25 hari bulan ada event showcase album daripada artis kawan baik saya juga, The Frosty dan Glaze Beguet. Ya. Diorang ada baru drop album, so boleh datang besok dekat Damansara Perdana. Boleh check lah Instagram diorang. Saya pun akan perform lah bersama-sama diorang besok. So masih berpeluang, masih sempat lagi lah. Yang korang baru dengar sekarang ni, korang boleh check it out. Diorang punya social media sekarang. HMO pun mesti ada post sekarang ni. Boleh dapatkan tiket? Boleh. Betul, dekat sana ada tertera. Kau akan perform daripada album ni lah. Aku akan perform lagu yang aku feature daripada album diorang lah. Still you can get. Selit lagu Good Life ni, tolong bro. Okay, boleh.
And tolong Maaf cakap tolong. Maaf cakap tolong post. Dia kata POV kalau Hot FM datang layan event. This kind of song bro. Macam tu sorry. Kita akan tengok balik schedule kita macam mana. Dapat tiket percuma, kita okey je. Okey je. Mesti sempat lagi ni sempat esok ni. So kejap lagi kita nak test sikit lah. Good live tak good live lah. Okey faham. Kejap lagi kita nak test. Ada test. Macam SPM ke? Mesti bro. Orang kental je boleh datang HMO ni. Masih ada format KBKK kita pakai bro. Stay tune. Hot FM masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Selamat berhujung minggu guys bersama dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. Ya guys, di hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip-hop selama 1 jam. Yes, dalam jam ni lah kita tengah streamkan tu kan. Dan sekarang ni kita nak mempersilakan Okay man, Cuma nak family aku ada good life, good life. Yes, K-Man bersama kita malam ini dengan album terbarunya Rough Love. Yes, yang kini sudah pun berada di semua digital platform. Go check it out guys. Kita dah pun borak yang mana datang tu nanti korang recap balik, korang boleh rewind balik dekat Audio Plus. Yes, dekat Audio Plus. So korang boleh download dan korang boleh layan kita punya interview ni. Dan waktu sekarang ni K-Man, kita sekarang ni kena ambil Zen sikit. Zen. Dan ada apa? Periksa lah. Memang ini adalah waktu untuk freestyle session. Di mana kita minta tetamu-tetamu kita belanja lah kalau boleh. Kalau bayar tak nak. Sebab tu nama dia Free. freestyle. Freestyle, yes. Tapi dia kena style. Kena style. Okay. Dengan bergaya, Kita try. Kalau boleh dengan kasut semua daripada designer. Boleh bang. Okey, kita cuba. Ya, di ruang dapatan sini kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk K-Man. In this life aku kena rich, aku tak boleh broke. For my wife, for my kids, but no. Sebab tak kenal diorang. Diorang cuba datang dekat, diorang kena ambil borang. Dengan Ayu dan juga Han KB. Di dalam konti ada 2 belakang tabir. Macam waktu raya angkat takbir. Emang takkan boleh berakhir. Sarung topi selatan kain baldu. Aku ski pakai nostril turun bukit putih salju. Jadi begitu maju. Aku punya cita-cita tinggi macam Shibuya Towers. Aku nak jadi superhero, jadi aku perlukan superpower. Ya man, itu dia K-Man. Superpower Superman, kita ada K-Man. K-Man, wow. Di akhir man, memang certified bro. Wow. Tak, masalahnya bagi Ayu yang menyaksikan freestyle ini dalam studio, guys, betul dia tak tulis lirik, dia sembur. Tadi dia siap cakap macam kalau tak jadi ni boleh buat balik. Tak, masalahnya tak payah buat balik. Nak kena buat balik tak perlu. Cukup. Cukup, certified. Ini dah 6 course punya belanja ni bro. Ini siap appetizer and main course. Macam mana dia tahu Ayu pergi Jepun? Wah, kenapa ada Shibuya? Dia mesti follow Ayu ada dia tu. Ayu punya muka macam orang Jepun, ada darah-darah Jepun ke? Konnichiwa. Konnichiwa. Ayu daripada first tadi tau konnichiwa je tau. Itu je tahu. Ataupun watashi wasta. Ini mesti ikut trend ni. Dah jom kita main lagu baru. So ini dia guys, Good Life daripada K-Man. Hot FM masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Halo guys, masih lagi bersama dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. Ya guys, setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip-hop selama 1 jam. Dan tadi kita dah streamkan lagu Good Life daripada K-Man. We got K-Man the building So K-Man, ini adalah orang kata bila kita nak balik ni mungkin awak ada sepatah dua kata untuk pendengar yang sedang mendengarkan sekarang ni. Pertama kali nak ucap terima kasih kepada Hot FM kerana memberi slot di sini ni. Terima kasih kepada Ayu dan HKB sebab meluangkan masa. Macam terbalik. Mad love bro. Rough love. So nak buat shout out kepada kawan saya Naim ataupun J Station sebab dia ada dalam album ni juga, dalam lagu Patek Philip. Syarat tu Naim, syarat tu Naim HMO
Syarat tu Naim Naim satu. daripada Bangladesh. Ada kawan saya juga. Tu lah, saya ada ramai Naim. Okay. Ini Naim yang TikTok tu Itu mesti Naim TikTok tu. Syarat Mana tu yang Bangladesh tu? Tengok. Saya nak syarat kepada abang ipar saya, Suhal Cikman. Okay. Syarat tu Selatan. Okay, by the way, Selatan tengah akan ada buat listening party. Saya tak ingat bila, dalam bulan depan rasanya. Go check it out dalam punya social media, guys. Betul, ada nak keluar album baru nama Jerat Bintang. Okay. Dan yang mana bawa kereta sambil mendengar radio, memandulah secara berhati-hati. Okay, itu dah PSA. Dan kepada diorang sekarang ni yang nak terus stream lagu kau. Okay, betul. Okay, teruskan stream Rough Love di Spotify ada, dan ada video klip Patik Philip yang featuring J Station tu, ada video klip dekat YouTube, so boleh check it out. Boleh subscribe Kemen punya YouTube channel. Ada selain daripada lagu-lagu, ada vlog juga. Macam baru-baru ni ada post vlog saya bawa family saya holiday di Penang Golden Sand Resort. Okay, sudah buat some travel punya travelog juga lah. Ada lah, tapi boleh-boleh lah, adalah sikit-sikit. Baik, you guys so better check it out social media Kemen. Jangan lupa follow dekat Instagram Khairil Umum. Yes, Khairil Umum, okay. Remember that. Dan kepada you guys yang ingin mengikuti perkembangan tentang hip hop tempatan, boleh terus follow hmo.tv, hmo.radio, and terus juga follow saya di TX HANXN atau dibaca sebagai Tahanan. Ya, Zer, dan juga boleh follow Ayu dekat ayu.hotfm. Dan paling penting, untuk konten-konten yang lebih berapi, jangan lupa untuk terus follow Hot FM 976. Alright guys, we see you guys next week, same day, same time. Cewa. Hot FM masih kekal stesen radio nombor 1 di Malaysia. Wagwan.